Apa yang sedang berlaku di Sudan sekarang ni? Sudan sebenarnya antara negara yang terbesar di Afrika. Tanahnya subur di Lemah Nil, ada banyak hasil bumi seperti minyak, gas, emas bertantan disimpan di bawah tanah Darfur. Tapi semua tu tak pernah sampai ke tangan rakyat. Selama berpuluh-puluh tahun, kekayaan disapu segelintir elit politik dan juga tentera. Bila kuasa mula goyah, yang tinggal hanyalah dendam, perebutan dan juga darah. Pada 2019, pada bulan Ramadan, ribuan rakyat keluar menuntut keadilan, menolak pemerintahan diktator Omar al-Bashir yang mana telah berkuasa lebih 30 tahun. Tapi tentera sendiri yang menembak rakyat mereka. Lebih 100 orang pergi buat selama-lamanya dan itulah permulaan tragedi yang dinamakan Khartoum Massacre. Selepas Bashir jatuh, dua jeneral mula berebut kuasa. Abdul Fattah Al-Burhan, Ketua Angkatan Tentera, dan Hamid T, Ketua Pasukan Sepadan Tentera RSF. Kedua-dua ni janji nak bentuk satu kerajaan rakyat, tetapi akhirnya mereka mula berperang sesama sendiri. Pada April 2023, peluru pertama dilepaskan di Khartoum. Dalam beberapa hari je, seluruh Sudan tenggelam dalam perang. Burhan kawal di sebelah timur, Hamid T kawal di sebelah barat. Kedua-dua kata perjuangan untuk demokrasi, tapi hakikatnya perang perebutan kuasa dan juga lombong emas. Duit emas dihantar keluar ke UAE, Rusia untuk membeli senjata, sedangkan rakyat sendiri makan rumput, tidur di bawah runtuhan. Dan kemuncaknya, pada baru-baru ini, Oktober 2025, Bandar Al-Fashir ditawan selepas 18 bulan dikepung. Lebih 1 juta orang terperangkap tanpa makanan, tanpa ubat, tanpa harapan. Bila RSF masuk, mereka bukan membebaskan rakyat. Ribuan orang-orang pergi selama-lamanya. Wanita, kanak-kanak, semua jadi mangsa. Sudan dahulunya simbol keberanian rakyat menentang diktator. Tapi hari ini amaran kepada dunia macam mana ketamakan dan perebutan kuasa boleh memusnahkan sebuah negara dari dalam. Kita doakan semoga Sudan kembali aman dan dunia belajar sesuatu dari tragedi ini. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.